Jangan skip. Kenapa ada mumia yang diletakkan lidah emas? Bunyi mustahil. Tapi ini benar-benar berlaku. Di Mesir Purba, ada mumia ditemui dengan kepingan emas di dalam mulut. Lebih mengejutkan, emas itu diletakkan sebagai lidah gantian. Bukan sekadar hiasan, tapi untuk kegunaan selepas mati. Mereka percaya si mati perlu bercakap di alam akhirat, terutamanya ketika berhadapan dengan dewa. Jika tidak boleh bercakap, mereka tidak dapat mempertahankan diri atau menjawab soalan penting. Dan yang paling pelik, emas dipilih kerana dianggap suci dan kekal, tidak rosak seperti bahan lain. Ini menjadikannya simbol keabadian. Pada zaman itu, setiap detail mumifikasi ada tujuan. Bukan sekadar tradisi, tapi persiapan untuk kehidupan seterusnya. Ini menunjukkan satu perkara, kepercayaan boleh mempengaruhi cara manusia menghadapi kematian dengan cara yang sangat luar biasa. Soalan mudah. Kenapa lidah emas diletakkan dalam mulut mumia? Komen jawapan, subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Kenapa ada mumia dengan mulut terbuka macam sedang menjerit? Seram. Tapi ini realiti. Di Mesir Purba, beberapa mumia ditemui dengan mulut terbuka luas, seolah-olah sedang menjerit. Lebih mengejutkan, ia bukan kerana mereka mati dalam kesakitan, tapi berkaitan proses mumifikasi. Semasa badan mula mengeras, otot rahang boleh mengecut, menyebabkan mulut terbuka. Jika tidak diikat dengan betul, ia akan kekal begitu. Dan yang paling pelik, ada juga kes di mana mulut sengaja dibiarkan terbuka sebagai simbol tertentu dalam ritual. Namun kebanyakannya adalah kesan semula jadi selepas kematian, bukan jeritan terakhir seperti yang disangka. Pada zaman itu, tidak semua proses sempurna dan hasilnya boleh kelihatan menyeramkan. Ini menunjukkan satu perkara, apa yang kita anggap misteri, kadang-kadang hanyalah penjelasan sains. Soalan mudah. Apakah punca utama mulut mumia terbuka? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Kenapa mata mumia nampak hidup walaupun sudah mati? Seram. Tapi ini bukan kebetulan. Di Mesir Purba, mata si mati tidak dibiarkan kosong. Lebih mengejutkan, ia diganti dengan bahan seperti batu, kaca atau bawang. Ya, bawang. Ini bukan sekadar untuk rupa, tapi ada tujuan tertentu. Mereka percaya badan perlu kelihatan lengkap untuk kehidupan selepas mati, termasuk bahagian mata. Dan yang paling pelik, mata palsu ini kadang-kadang dibuat sangat realistik, sehingga nampak seperti sedang memandang. Ini memberi ilusi hidup, walaupun jasad sudah lama mati. Pada zaman itu, penglihatan dianggap penting di alam akhirat. Tanpa mata, si mati tidak dapat melihat perjalanan mereka. Ini menunjukkan satu perkara, kesempurnaan fizikal sangat penting dalam kepercayaan mereka, walaupun perlu diganti secara buatan. Soalan mudah. Apakah salah satu bahan pelik yang digunakan untuk menggantikan mata? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Kenapa badan mumia diisi bahan panas? Bunyi menyakitkan. Tapi ini berlaku selepas kematian. Di Mesir Purba, selepas organ dikeluarkan, rongga badan tidak dibiarkan kosong. Lebih mengejutkan, ia diisi dengan resin panas, sejenis bahan likat seperti getah, yang dituangkan ke dalam badan. Ini bukan sekadar mengisi ruang, ada fungsi penting di sebaliknya. Resin membantu mengawetkan badan, menghalang perebutan dari dalam. Dan yang paling pelik, apabila resin mengeras, ia mengunci bentuk badan dari dalam, seolah-olah menjadi rangka tambahan. Pada zaman itu, mereka tidak mempunyai bahan moden, namun tetap mencipta teknik pengawetan yang berkesan. Dan hasilnya,
Ada mumia yang kekal hingga ribuan tahun. Ini menunjukkan satu perkara, manusia sentiasa mencari cara untuk menentang masa, walaupun dengan teknik yang luar biasa. Soalan mudah. Apakah bahan panas yang digunakan untuk mengisi rongga badan? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Jangan skip. Betul ke mumia berbau busuk? Ramai sangka begitu. Tapi hakikatnya tidak. Di Mesir Purba, mumia asalnya berbau wangi. Lebih mengejutkan, badan disapu dengan minyak, resin dan herba aromatik seperti mur dan kemenyan. Ini bukan sekadar untuk bau, tapi sebahagian daripada proses pengawetan. Minyak dan resin membantu melambatkan pereputan sambil menghasilkan bau harum. Dan yang paling pelik, bau ini dikaitkan dengan kesucian. Semakin wangi, semakin dekat dengan dewa. Pada zaman itu, bau bukan sekadar deria, tetapi simbol spiritual. Bau busuk pula dikaitkan dengan kematian dan kejahatan. Sebab itu, mereka memastikan tubuh si mati berbau harum, walaupun selepas kematian. Ini menunjukkan satu perkara, cara manusia melihat bau boleh berubah mengikut kepercayaan. Bukan sekadar sains, tapi juga budaya. Soalan mudah. Apakah dua bahan utama yang membuat mumia berbau wangi? Komen jawapan. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari.